dia katika mudi si akusunga nende. Pabe kule mwe mate. Nenda kule mwe mate. Pabe kule mwe. Mwana ngilero mwana. Sasa yango ngilero ene mwana tawe yao. Nenda kule mwe pabe kule mwe kana mwana ha ide. Kule mwe kana mwana wako. Oka. Kita kuning t-shirt, kita gunakan t-shirt tu, t-shirt yang baik sawa. Warna t-shirt itu yang baik tu. Nah, gunakan t-shirt tu ini, sawa. Ada orang mau pakai t-shirt yang mau orang bayar. Oh, so ada pun bayar na. Mau gunakan t-shirt. Dia kenapa bayar nanti sawa. Ayah, ini kadang-kadang dia kami ke November. Dia mau kena dia kata tano. Anu main jauh. Nah ini tu kita berenang wa omong cari, kita berenang wa omong deh. Sekolah yang nampak di bingkai tu, nampak di siapa sih balik ini tu deh. Alright, lagi ni ada bapa muda bikin bagaimana? Pakai mata lembu. Jadi isi jadi language tapi apa? Itu dia boleh language. Kalau bukan apa, itu kue ya. Kalau kue apa kalau bukan Jadi kita bahas sesuatu yang kita nama kaya sesuatu. Rumah kalau kau itu kalau kau yang bermasa aku biar apa itu cobai. Bueno kita berusaha tak ada kita pun nak baru. Tapi kita mengenal sawa-sawa. Mungkin kisi bahasa orang. Lain itu kita nak berusaha tidak sawa-sawa. Kita guna ada t-shirt ini. Nanti live di Facebook. Cuba live Facebook sawa-sawa. Siapa mau ikut Facebook lagi saya ni. Kita guna ada t-shirt. Kita mutumia. Bagai mutumia lagi coba. Bagai mutumia mau lagi coba. Tapi mana awak ni sih? Awak ni sih nak mana? Awak mutumia. Awak macam mutumia kau boleh kau. Kau mana tu boleh ikut t-shirt. Awak mutumia. Kau sihat dia awak. Awak ni mana tu nak boleh mahu awak. Okey awak dia awak ngomong.
Hãy subscribe